Dalam video sebelum ni, saya ada cerita tentang formula urus gaji. Okey, saya nak menjawab persoalan ni. Share benda baik tanya, gaji ni gaji bersih ke macam mana? Okey, jom kita tengok. Yang biasanya saya buat dan saya selalu amalkan and disarankan jugalah kalau kita baca mana-mana buku pakar kewangan, kalau ikutkan pada penyata gaji kan ada macam-macam item. Biasanya pada ruangan gaji ni ada gaji kasar dan juga allowance. Okey, untuk bahagian potongan pula ada macam-macam potongan yang kita ada dalam payslip tu kan. Antaranya ialah KWSP, SOKSO, PCB. PCB ni yang kita bayar tax kepada LHDN tu, zakat, pinjaman, hutang-hutang dan sebagainya tu ada dekat ruangan potongan. Okey, so sebaiknya untuk kira dia ialah take home pay dia ialah A, iaitu gaji kasar dan juga semua allowance yang ada, dan kita tolak hanya KWSP, SOKSO dan juga PCB. Zakat ni biasanya ialah amount optional yang mana kita sendiri tentukan berapa banyak kita nak buat potongan zakat daripada gaji tu kan. Okey, so yang ini ialah kita sendiri yang tentukan. Sama juga dengan hutang dan juga pinjaman ni yang mana kita sendiri yang create hutang dan pinjaman tu. So sebaiknya take home pay yang perlu dikira adalah KWSP, SOKSO dan juga PCB sahaja untuk bahagian potongan. Yang pinjaman, hutang dan juga potongan lain-lain ni boleh dimasukkan ke dalam ruangan komitmen. Okey, semoga membantu dan jelas.